Tasik Bukit Merah. Aku terfikir wujud ke toman yang besar di tasik ini. Bagi aku, toman berskala 10 paun ke atas dah dikira toman yang besar. Dan baru-baru ini aku mendapat info akan ada satu event di sini, iaitu event Bukit Merah Snakehead Battle Volume 1 anjuran Raja Pancing. Jadi aku pun mengambil peluang untuk sertai dan cuba teroka wujudkah toman berskala saiz 10 paun ke atas di sini. Aku sertai event ini dengan kayak, di mana event ini akan battle antara kayak dan juga boat. Strike benda ni. Masih kategori kecil, membesarlah sikit bagi kat kau. Okey, curut je. So ikan kecil je kita release. Tak bergambar detail sebab kecil sangat. Okay guys, event hari ni dah habis. So sekarang aku on the way nak pergi ke kereta sebab kami parking belah sana. Walaupun aku tak kumpau lah dapat toman kecil lah 2 ekor. Tak ada hadiah. Tapi aku dapat hadiah lucky draw rod. Orang kata apa? Tak pandai pancing tak apa, ini pandai tikam. Tapi tujuan aku bukannya aku nak pergi pandai tikam ataupun menang hadiah. Tujuan aku adalah untuk mencari toman saiz 10 paun ke atas. Jadi selang beberapa hari aku kembali ke tasik ini berdua bersama kawanku. Dan tujuan aku masih ingin meneruskan mencari toman skala 10 paun ke atas. Jadi aku berpendapat, sekiranya aku memancing toman bujang, kebanyakannya hanya bersaiz kecil sahaja. Jadi untuk target toman yang lebih besar, aku cuba mencari tumpukan anak toman, kerana mama toman lebih berpotensi mempunyai saiz yang lebih besar. Namun setelah di petang hari, akhirnya kami terjumpa satu tumpukan anak toman di mana mama toman itu memberi respon. Penuh. Bola lucu. Tengok tu. Aduh. Masih gagal. Walaupun kali kedua aku datang ke sini, tapi aku masih gagal untuk mendapatkan toman bersaiz 10 paun ke atas. Tapi ini tidak membuatkan aku berputus asa. 2 hari selepas itu, aku kembali lagi ke tasik ini. Okay, 2 hari lepas aku dah main kat sini, Tasik Bukit Merah. Aku datang kayak berdua itu, and aku terlepas mama toman. So hari ni aku nak balas dendam. Kita tengok
boleh dapat dah hari ni. Tubuh dia tu. Mana? Oh, kena. Yes. Okay. Kau keluar. Aku bawah. Apa ni? Mari kita saksikan. Amir Razak sedang bertarung. Aku tak tahu dia nak buat macam mana. Nak riba tak boleh. Lagi tak? Tak tahu. Darah dengan? Darah? Tak darah. Balak. Oh, tak sampai luka. Kami masih gagal untuk mendaratkan Mama Toman ini. Walaupun dah 2 jam kami pujuk Mama Toman ini. Sebab dalam tempoh itu dia memberi respon yang sangat baik, di mana setiap kali kami baling gawang kami, dia sentuh. Cuma dia tak hook up dengan betul. Jadi selepas itu aku terokah seluruh tasik ini dan terjumpa satu suak di mana ianya agak tersorok dan di dalamnya penuh dengan samai. Dan aku terjumpa satu tumpukan anak Toman di sini. Straight no, lucu. Ada lagi. Wah, mantap. Boleh ni. Jap. Mama tadi ya. Oh. Oi, tak masuk. Aku tengok hai aku dah. Alhamdulillah. Ya. Boleh. Kita sama-sama oh. Oh, dah saiz tu. Oh. Ah, ini bakaran ni. Oh, ambil. Ni. Ui, lek ni. Sok dari bawah ni. Jangan pegang. Ni. Ambil kiri. Sikit ni. Lebih mana weh? Letak tu. Oh, pucuk. Pada aku tenten ni. Okay guys, Toman ni
85 cm. Berat dalam 6 kilo. Timbang tadi dalam 6 kilo. Saya padu. Mantap bong. Makan spinner bait. Akhirnya aku berjaya membuktikan yang memang wujud toman yang besar di tasik Bukit Merah ini. Aku sendiri berjaya mendaratkan mamut toman 13 pound selepas 3 kali aku cuba teroka di tasik ini. Jika kita tidak mudah berputus asa, pasti akan datang hasilnya di kemudian hari. Namun, adakah wujud toman yang lebih besar dari 13 pound ini? I wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic